Cok pangan tu. Terikut menyobina mentambung ngonon jamak menyo yang bina ma'ruf kon dipindah dari patahin kon dipindah ke kisrain nya menyo muqtal jihya kamu orang muqtain jihya menyo muqtal wa nya dipindah ke rumah kaya kan ha nya nya tuwa Fajarudin ku batu la peci ku hom lam-lam ha kamu orang pakai apa be peci ni Kak dengar tu kak. Mima yang bari. Jabak yang pantas iaitu bertamaklumi tempatnya. Apa tempat tu? Kon tempat kahaduk hatiku yang kahbutnya tempat masalah apa? Masalah muqtal lain. Kamu kan? Sebahagian di makma yang sepantas yang seharus bahawa tempatnya tak maklum lain. Tak maklumi bak tempatnya puji yang tak maklumi. Bahawa bina ma'ruf, bina majhul, bak turah muqtal lain nyo terjadi musyarikat kedua ji. Tama kedua ji bak sebahagian tempat. Apakah bina majhul? Apakah bina fa'il, bina ma'ruf? Tiga tu ulang tu lah. Sepantas ji sebahagian yang pantas, yang semesti ji, yang semesti ji, bertamaklumi, bertadepu, bak tempatnya, bak masalah muqtainnya, puji bertadepu, iaitu bina fa'il, bina maf'ul atau bina ma'ruf, bina majhul nyo tama lafaz haji. Musyarikat tama lafaz haji bak sebahagian tempat. Nampak? Yang bertamaklumi yang sepantas hajinya. Sebahagian yang mesti awak dah ingat bak turah tempat-tempatnya itu bak turah muqtalin. Kamu apa? Puji yang sepantas haji. Bukan maklumi. Kamu orang berkata pun bahawa bina fa'il, bina maf'ul atau bina ma'ruf, bina majhul na sebahagian tempat tama lafaz haji. Nyan bina fa'il, nyan bina maf'ul. Contoh bina. Bina majhul nyan, ma'ruf nyan. Menyelafaz ada beda. Bina majhul lagi yang betul. Bina ma'ruf lagi yang sepantas haji awak PA muqtainnya yang ya menyo ketika ma'ruf ketika majhul bak sebahagian tempat tambah lafaz haji. Tu sebahagian tempat yang mentampung tamil ikut kena. Dah ingat tamil ikut? Contoh tamil ikut, tak tambah haji ke tamil jamak muannas? Tamil jamak muannas. Tu contoh haji lagi bik. Dia lagi bik na. Bina sekarang kau contoh bina. Nyam bina. Nyo bina dengku. Dan kamu orang bina. Bina bak lapai kamu ah. Nyam ma'ruf, nyam majhul. Ma'ruf lagi yang betul, majhul lagi yang betul. Kamu. Nyo bak lapai kamu. Cuma perbezaan tinggi bandingku. Wafarku, timak kita. Wafarku bainahuma. Untuk tak bedakan bermula perbezaan antara kedua haji itu takdir. Kamu kan yang toh ma'ruf, yang toh majhul, nya beda kedua haji. Tapi beda haji tak kedir, bukan maklafaz menyo mutulih, menyo bak mutulih. Kamu kan sama bina. Nya yang majhul, nya yang ma'ruf. Kamu kan bina majhul lagi nyan, bina ma'ruf lagi yang mutulih. Kamu kan menyo terkedi beda. Kamu kan menyobak terkedi dah beda dua. Pakar beda. Karena yang majhul ke Pak Muhammad, yang ma'ruf ke yang rumah awal. Oh, yang ma'ruf ke patah awal. Yang ma'ruf cik patah ke rumah kau. Yang majhul ke rumah awal kisrah barang lelaki. Kau nyal lagi ha. Kamu kan yang majhul. Orang kaji menyobak tulisan hanya beda wajah bina. Beda cepat bak terkedi. Toh alasan ni. Kalau alasan
Karena asal bina niku menyayang bina ma'ruf bah. Apabila bina je bina fa'il niku, itu bayakna. Bayakna. Kau patahin lah. Bayakna. Kemudian dari bayakna yang fatahin tak pindah ke yang kisrahin. Kisrahin gimana? Baik. Baikna. Maka jadilah baikna le. Untuk saatnya baikna le. Hingga akhir ada likut. Dari baikna kau yang pindah harkat kepada apa? Dari ya harkat ya tak pindah kepada apa? Oh ni tak pindah timbangan patahin. Kau timbangan dasar apa kau patahin? Bayakna kau patahin. Dari timbangannya tak pindah ke timbangan kisrahin. Kamu anggap bedua apa kau pindah ke kisrahin? Kena ya. Gara-gara ya. Kamu Muhammad. Kemudian oh ni tak pindah ke timbangan kisrahin. Harkat dia pindah ke ba. Kamu anggap wadah tak cok harkat dia tak pindah ke ba. Ya ngain tak sakit. Wadah tak sakit berupok dua sakit maka ia hor ba. Hor ba ya. Gebah kaya kan. Wadah gebah apa je? Bina yang makruh kaya. Makruh kaya. Yang majhul dah kalau tu. Wa idza likujulau. Apabila menyobiknanya bina bagi majhul. Asaji kibat. Asaji bu yi na. Berarti tu mahaba kaya. Kisrah ya kaya kan. Kemudian harkat dia tak apa, tak pindah kepada apa. Oh ni harkat ba tak apa. Bo harkat ba, harkat dia kon kisrah. Cok pudu baba. Harkat ba apa? Apa je baca bagi si Muhammad? Bi kaya ka? Ka. Wadah ni tak pindah kau bertemu wasakir Muhammad. Ya ngain kau bertemu wasakir. Menyain si kata sakit. Gara-gara kampung ngondun jamak mana. Kamu akan. Maka tacok harkat ia tak perlu baba. Ia kat sakit. Cik kat sakit. Bertemulah dengan sakit. Maka bertemu wasakir. Huruf dah ke bawah. Huruf takit pun huruf tahat ke bawah. Huruf takit ke bawah kaya. Huruf sehat anak ke bawah kaya. Maka je baca pakai ni kibat. Majhul bina. Ma'ruf bina. Nak sama? Nyan yang sepantas ji. Yang semesti ji. Awakkah nyan berkamaklumi. Karena menyotimbangannya. Hanya beda pada desa antara majhul dengan ma'ruf. Menyo talah-talah ka fikir talah-talah berarti hana kata beda, nyo hana ka maklumi, nyo berarti tama. Lafaz majhul, lafaz ma'ruf tama, nya talah abuh makna tu. Yang dikendaki majhul, kabuh makna ma'ruf. Yang dikendaki ma'ruf, kabuh makna majhul. Hantalah tu kah? Maka menyonyom nyo mesti ka maklumi, nyo yang mesti wakah ingat. Yang mesti wakah hafal, yang wakah ingat nyo yang mesti. Karena dua majhul ma'ruf bak contohnya tama hana beda. Majhul bina ajib, ma'ruf bina ajib. Tama ka? Beda ajib baca dengu, baca kedi. Karena menyo ma'ruf dengu, tama ka? Menyo bina ma'ruf, nyan binanya dah saja kibat. Ba ya na. Tama ka? Itu patahin kaya. Bayakna kau patahin lah. Ya patah kaya. Cok bayakna pindah ke timbangan yang kisrahin. Dari bayakna je ke baikna. Dari bayakna ke patahin. Yakna. Pindah ke timbangan ikna. Baikna. Kamu. Kemudian oleh tak pindah kepada baikna. Baikna kaya kan? Baiklah. Cok harkaya pindah apa? Na. Iaitu ain sakit. Ya sakit. Bertemulah dua sah. Maka gebah. Maka je te nyaya kan cepat langkung kerana bertemu sakit. Kamu tak? Majhul ke ba majhul? Kau lagi acik. Majhul dah saja apa? Bu yi na.
Berarti tu mahba kisrahaya. Ini sakit. Bu yina. Tahu ke? Syok harkaya kena pergi majhul kau. Syok harkaya ba. Harka ba. Kudu harkaya ba. Saat dah syok harkaya dah ba. Ia adalah harkat. Berarti sakit kau. In jika sakit, maka bertemu sakit kau ke? Waktu bertemu sakit, hoya. Pakai boh kau bertemu sakit kau. Waktu bertemu sakit, maka bagi tinggi mama bi. Nya kau ma'ruf bina, majhul bina. Maka di nyan yang wak mesti wak kah ingat tadi. Menyetimak muqtalin yang ya debu bah. Muqtalin yang ya, muqtalin yang ya, majhul dan ma'ruf bak tulisan sama. Untuk tak beda awak ayat 2 bak terkedi. Bak kailat dasar kan apa? Munyo yang ma'ruf, munyo yang majhul kan tu mahawa kisah barang terakhir. Inam perbedaan ni bak terkedi. Bukan bak tulisan. Munyo bak lafaz nyang kalau ketok tu. Tama. Lafaznya depu tu menaji ke bak ucapan, bak takun tama bina. Takun majhul bina, takun ma'ruf bina. Kamu kau, jadi menyono terbenaji ke kau bak tulisan dak kena. Lafaznya kau tulisan aku. Lafaznya adalah suara yang melengkapi huruf hijaiyah, suara pai tibit pajak. Kamu kau, maka lafaznya suara yang melengkapi huruf hijaiyah, berarti lafaznya kata-kata bak takun bina. Jika majhul tu kau bi, jika ma'ruf tu kau nya kau tambah bakun tambah menyebab gedi hang tambah menyebab gedi menyebab majhul rumah awak kisah barang terakhir kamu kau menyebab ma'ruf patah barak kamu kau fa bi ni patah kamu yang kesimpulan ni. Jadi kesimpulan ni pun yang baik lalai tu kena paling keras. Jangan engkau lalai daripada asalnya. Karena apa kau baik lalai? Karena perbezaan awaknya dua bak contoh sebahagian tempat yang mentambung ngon tamai jamak muannah ngon tamai dikut tamai mukhatab balik kut kena ah. Bak sebahagian tempat itu nyo banyak ramai kat manusia yang tertipu yang tertipu dengan tamanya. Karena majhul bina ma'ruf bina ramai orang yang kacau tu kena. Ramai orang yang tertipu tu. Hal itu bedakan. Maka ji yang mesti awak kah ingat, yang mesti awak kah hafal, yang mesti awak kah tepu nyalile. Kamu kah? Sebab binanya majhul lagi yang betulis. Kamu kah? Ma'ruf lagi yang betulis. Kamu berdua. Kamu kah? Kamu nya kamu aja.